Kembali dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita akan cuba iPega 8038S kalau tidak silap nama dia ni. Seterusnya, ini adalah jenis yang boleh input kepada korang punya iPad ataupun tablet sehingga 11 inch, daripada 5.1 inch kepada 11 inch, equipped with large size, support direct play mode on iOS 13 and above and Android devices. Kenapa aku memilih ini berbanding yang lain? Disebabkan iPega yang lain tidak support kepada iOS 13 ke atas. Jadi itu merupakan masalah besar, sebab aku pun tidak suka sangat kalau jenis yang bulky controller macam ini. Serta iPega punya layout ini memang tidak sedap berbanding yang standard controller. Dan juga kebanyakan controller tidak support kepada this kind of size, kepada macam tablet size begini 8 inch ataupun sehingga 11 inch. Dan kita akan test out game menggunakan Genshin Impact kerana itu merupakan demand yang tinggi sekarang ni. Ialah demand yang tinggi kan sekarang ni. So kita tengok apa yang korang akan dapat di dalamnya. Ialah aku terus straightforward kepada apa yang korang dapat, iaitu this kind of controller guys. So daripada dia punya segi analog tu di bahagian atas gini, dan dia punya button bahagian bawah, which is aku tidak berapa berkenan untuk menggunakan controller yang ada joystick di bahagian atas. Lagi selesa kalau joystick tu di bawah dan ini di atas, dan ini sepatutnya di bahagian bawah. And lagi selesa kalau button semua ni di bahagian atas. Dan seterusnya di bahagian sini dia ada L2, L1, R1, R2, dan seterusnya ada LED indicator untuk korang ubah kepada sama ada menggunakan Android ataupun menggunakan iPhone. Dan di sini korang boleh adjust korang punya devices yang korang inginkan. Seterusnya dari segi retractable ni, yang ini paling aku suka dengan dia punya sistem ni, sistem release, quick release. Yang ini pula dia punya limit untuk release kepada handphone lah. Tapi korang boleh extend untuk perbesarkan lagi sejauh begini. Maksudnya sekiranya korang ada tablet yang lagi besar, korang boleh lock dia dan seterusnya jadikan sebagai full tablet devices. So cara untuk connection senang saja, korang just perlu tekan kepada home button ni dan pilih kepada jenis-jenis yang korang inginkan. Contoh macam aku gunakan iOS iPad ini, jadi aku gunakan yang di tengah-tengah ini. Just tekan kepada home, seterusnya dia akan menyala macam LED tu ini. Dan lupa untuk beritahu, dia menggunakan micro USB dan bukan USB-C yang agak menyusahkan juga untuk charging. Dan video ini tidak disponsor guys, so aku main cakap apa yang aku rasakan sendiri. Seterusnya untuk connection itu senang saja, korang just pergi kepada korang punya tablet dan pergi kepada Bluetooth dan select kepada DualShock 4 wireless controller. Setelah selesai itu, korang just buka kepada korang punya Genshin Impact dan input kepada tablet ini macam gitu saja. Seterusnya dia akan jadi full devices gini. So kita try untuk buka, tapi ada satu masalah bila korang menggunakan these devices dengan iPad mini ni, disebabkan dia punya button plus minus di bahagian bawah ni yang agak menyusahkan juga. Jadi untuk korang kuatkan volume agak terganggu sedikit, jadi korang perlu longgarkan sedikit ni iPad ni, barulah dia macam boleh sedikit tekan lah. Dan juga kita try untuk ubah kepada controller. Seterusnya korang boleh ubah terus untuk bermain Genshin Impact di dalam controller ini guys. Begini rupanya dia punya feeling bila korang bermain. Ini masalah controller dia ni, dia tidak boleh adjust sangat. Tapi kita try untuk lawan musuh, disebabkan controllernya tidaklah begitu smooth untuk bermain. Dan aku rasa awkward untuk tekan ni. Dan kita akan test dari segi dia punya delayness dan sebagainya. Kita ubah dulu karakter supaya dapat tukar Barbara ni kepada Noel.
Kita try untuk lawan boss ni dulu. Dan dari segi lawan boss ni baru aku boleh nampak sekiranya ada macam okay. Sebenarnya agak susah juga lah untuk aku buat untuk tekan ni, dan juga untuk buat skill jadi awkward untuk tekan segalanya. Tapi dari segi laggingness tu memang boleh nampak dari sini lah, dia macam ada untuk pergerakan bergerak ke sana ke sini tu dia ada awkward sedikit berbanding yang standard gameplay. Jadi kita main Aduh guys, silap guys. So dari segi gameplay tu aku rasa macam agak sukar sedikit untuk aku kontrol berbanding aku main menggunakan aku punya standard controller. Dan lagi-lagi untuk menekan kepada this button, ni button di bawah ni yang kita selalu gunakan kalau menggunakan controller. Sampai aku susah untuk berlawan dengan master ni. Kita lari dulu, memang out of service. Walaupun aku noob, tapi bila menggunakan controller ni aku punya skill makin jadi lagi noob. Sebab untuk controller ni ada sedikit delay yang menyebabkan korang punya timing untuk bergerak itu lagi sukar berbanding yang standard. Dan tiba-tiba korang punya sound hilang daripada ini volume ni. Lagi-lagi untuk ubah kepada pergerakan sini dan seterusnya, bergerak lagi, lompat. Dan agak annoying juga untuk klik kepada dia punya controller di atas ni, di sini ni. Contoh korang lakukan pergerakan gini dan seterusnya, untuk lompat itu sangat sukar guys. Walaupun macam aku suka dengan konsep dia disebabkan dia boleh lekat kepada korang punya iPad mini, cuma dari segi controller dia ni, dari segi dia punya button mapping ni tidak sesuai untuk diletakkan di sini. Aku lagi prefer kalau dia boleh letakkan di bahagian atas ni, lagi memudahkan untuk korang klik dan tekan untuk melakukan sebarang pergerakan dan juga skill berbanding begini. So sekiranya korang berminat juga untuk jadikan korang punya iPad seperti macam Switch begitu ataupun Steam Deck, korang boleh beli kepada iPega ini, walaupun agak kurang sedikit lah, tapi ya bolehlah juga untuk bermain macam mission begitu. Cuma untuk fast timing pergi kepada abyss ke lawan boss memang sangat tidak recommended untuk menggunakan controller ni guys. Memang boleh mampus terus karakter korang kalau salah timing serta salah button untuk tekan, dan korang punya tangan makin jadi lagi penat untuk kontrol ni guys. So sekiranya korang ingin membeli iPega ini, korang boleh pergi link down below untuk sebarang pembelian. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.